Okey, pernah tak anda dengar pasal satu suku kaum dekat Melaka dulu yang bukan setakat tunggang harimau tapi siap percaya yang diorang ni kebal, tak boleh dicederakan? Hari ni kita nak bongkar satu kisah lama yang penuh dengan misteri, emas dan juga sihir. Jom kita mulakan. Kita mulakan terus dengan benda yang paling gempak sekali. Lupakan kuda, menurut satu catatan lama, ada satu puak dekat kawasan pedalaman Melaka yang guna harimau sebagai pengangkutan. Ya, betul, harimau. Ini bukan cerita dongeng tau, tapi satu dakwaan yang ada dalam rekod sejarah. Jadi persoalannya sekarang, siapakah sebenarnya puak penunggang harimau legenda Melaka ni? Betul ke diorang wujud? Jom kita siasat sama-sama. Okey, untuk faham dari mana datangnya legenda ni, kita kena patah balik ke sumber asalnya, iaitu satu catatan Eropah dari abad ke-17. Catatan inilah yang bagi kita gambaran pasal sebuah negeri yang, penuh dengan keajaiban dan juga sedikit masalah. Cerita ni bermula dengan satu gambaran yang memang macam dalam filem. Jauh di timur laut Melaka, kononnya ada sebuah gunung tinggi. Dari gunung nilah mengalirnya sungai-sungai yang membawa debu emas. Bayangkan, satu negeri di mana sungainya tu berkilauan dengan emas. Dan dekat tanah yang kaya dengan emas nilah tinggalnya suku kaum yang jadi watak utama kita, Puak Monacabos. Penulis Eropah ni gambarkan diorang sebagai penduduk asli kawasan pegunungan tu dengan reputasi yang boleh kata agak unik sikit. Apa reputasi diorang? Bukan sebagai pencari emas, tapi lebih kepada pengacau. Hobi utama diorang menurut catatan ni adalah kacau petani. Diorang akan turun dari gunung dan mana-mana ladang yang tak ada pagar, memang habislah diorang bakar. Disebabkan tu, para petani pun terpaksa ambil langkah yang agak drastik. Diorang bina kebun yang ada sistem keselamatan tahap maksimum. Bayangkan, kebun diorang ada pagar berduri, ada parit keliling, semua ni semata-mata nak lindungi tanaman daripada puak ni. Penulis ni cuba jugalah terangkan rupa fizikal diorang. Katanya kulit diorang lebih cerah sikit berbanding orang-orang di kawasan rendah. Dan dari perspektif dia sebagai orang Eropah, senang-senang je dilabelkan diorang sebagai tidak bertamadun. Nak tahu tak betapa degilnya diorang ni? Kata penulis tu, Raja Johor sendiri pun pernah cuba nak modernkan puak ni. Tapi semua usaha tu gagal. Diorang memang tak nak berubah. Sejujurnya lah kan, bila kita baca balik ayat-ayat ni, bunyinya macam judgemental gila kan? Boleh kata ini macam versi komen netizen zaman dululah, penuh dengan pandangan peribadi penulis tu sendiri. Okey, sekarang kita dah sampai ke bahagian yang paling dramatis dalam cerita ni. Puak Monacabos ni, dengan keyakinan yang melangit, buat satu keputusan yang agak gila. Diorang nak tawan kota Melaka. Kunci kepada rancangan diorang ni adalah satu benda, keyakinan mutlak pada kuasa sihir. Diorang betul-betul percaya yang diorang ni kebal, tak ada senapang, pedang atau lembing yang boleh cederakan diorang. Kalau nak letak skala, tahap keyakinan diorang ni memang dah lebih 9,000. Diorang 100% yakin serangan ke atas Melaka ni mesti akan berjaya. Tak ada hal punya. Tapi kita semua tahu, jangkaan tu tak selalunya sama dengan realiti. Dalam kepala diorang, dah terbayang kemenangan besar. Realitinya, agak mengecewakan sikit. Serangan diorang dipatahkan dengan begitu mudah. Dan inilah bahagian yang paling memalukan. Pertahanan Melaka masa tu sebenarnya sangatlah asas. Cuma ada satu pintu gerbang kecil, satu kubur bulat yang kecil dan dalam 5 atau 6 biji meriam je. Itu je yang diperlukan untuk kalahkan tentera yang kononnya kebal ni. Jadi, lepas dah dengar semua cerita ni, daripada Sungai Mas sampailah ke serangan yang gagal teruk tu, soalan yang timbul sekarang ni, apa sebenarnya status cerita ni? Sejarah ke? Legenda ke? Atau benda lain? Jadi, secara ringkasnya macam ni. Ada satu puak dari Tanah Emas, percaya diorang ni penunggang harimau yang kebal, lancarkan serangan magis ke atas Melaka, dan gagal total. Itulah kisah Monacabos dalam satu nafas. Dan kat sinilah kuncinya. Seluruh cerita yang luar biasa ni datang dari satu sumber je. Ia gabungan antara apa yang penulis Eropah tu nampak sendiri dengan cerita-cerita legenda orang tempatan yang mungkin didengar. Ini membawa kita kepada persoalan terakhir. Bila kita jumpa catatan-catatan lama macam ni, macam mana kita patut tafsirkan? Adakah ia fakta sejarah 100% atau sekadar cerita rakyat yang direkodkan? Ataupun mungkinkah ada unsur-unsur propaganda nak tunjukkan yang orang tempatan ni pelik dan kolot? Satu soalan untuk kita semua fikirkan.